mengantuk. Saya selalu dengan Islam. Saya nak minta cik tentang video eksperimen kami iaitu tugasan integriti dan antirasuah. Ini boleh cik tunjukkan apa yang cik tengok, saya akan tanya beberapa soalan. Okey, boleh? Okey, yang pertama, adakah cik ingin memahami mesej video yang kami ingin sampaikan? Bagi saya, apa yang saya tengok sebentar tadi kan, dalam video tu mesti nak disampaikan sampai. Maksudnya orang awam tengok sampai sebab dalam cerita tu sangat tersusun. So, maksudnya kalau orang-orang macam pelajar nak tengok tu nak boleh. Okey, yang kedua, adakah mesej integriti dan antirasuah dalam video yang kami buat ni jelas dan mudah dipahami? Sangat mudah dipahami sebabnya dia berkaitan dengan pelajar universiti. So memang harian kita tengok dan mungkin benda tu berlaku dalam kalangan pelajar. Okey. Yang terakhir, sekiranya markah video ini 10/10, berapakah nilai yang cik ingin berikan kepada video eksperimen kami? Bagi saya akan bagi 9.5 sebab dekat sini kita boleh buat penambahbaikan lah. Bagi saya tengok contoh macam kita boleh bagi macam bukti duit ke aku rasa okey kan. Okey, terima kasih cik atas beberapa respon yang diberikan. Semoga cik memudahkan segala urusan. Terima kasih. Assalamualaikum cik. Waalaikumsalam. Saya student daripada kelas mengajar Islam. Saya nak tanyakan cik video assignment kami dan saya nak tanyakan beberapa soalan kepada cik. Boleh. Okey. Di video assignment kami, okey cik, berdasarkan video yang cik tengok tadi, saya akan tanyakan cik 3 soalan. Okey, soalan yang pertama, apa yang cik faham dengan mesej yang kami nak sampaikan daripada video tu? Apa yang saya faham dalam video yang kamu tunjuk ni tadi, dia macam dalam contoh tu memang susun elok lah. Lepas tu dia macam mudah dipahami. Okey, soalan yang kedua, apakah mesej integriti dan antirasuah yang dapat jelas dalam video dan mudah dipahami? Mesej yang berkaitan integriti rasuah ni dalam video yang kamu ni jelas dan mudah dipahami. Maksud video dia ni berdaya menunjukkan kehidupan seharian serta kesan negatif amalan rasuah ni terhadap individu. Lepas tu macam organisasi dan masyarakat macam tu. Faham? Okey, soalan yang terakhir, sekiranya markah video ni 10/10, berapakah nilai yang encik ingin berikan? Kalau saya rasa saya nak rate dalam 9/10 lah. Kenapa tu cik? Sebab terdapat sedikit pun lah macam penambahbaikan dari segi teknikal atau pengolahan visual lah dalam video kamu ni. Faham. Terima kasih cik atas respon dan